Ada laba-laba. Kemah ni buat ni tak? Buat sendiri ni. Kesihatan mari tak? Mai. Mai. Nampak masuk. Minum air ais. Harga ke ni anja? Aku tak faham macam mana orang boleh ada niat untuk tak puasa dalam sehari tu. Mungkin sebab lapar sangat ke, kecuali yang ada penyakit lah kan. Sebab bagi aku kalau setakat tak makan sehari tu kau boleh je survive. Atau kalau korang dahaga pun sebenarnya setakat sehari tu boleh je survive sebenarnya. Sekarang ni kita baru sampai kita punya kafe lepas sembahyang Jumaat pukul 3 petang. Baru lepas bagi je orang ni makan. Tak ada orang. Hari ni kita akan pergi ke Dungun the whole evening. Mungkin buka kat sana, kemudian kita akan closing dekat Simpan lah. Dah aku dah masuk. Sampai dia masuk tu dia minum air je. Okay, kita orang baru je sampai dekat Dungun Padang Astaka. Okay. Kita orang baru lepas kemas-kemas sikit tadi. Belah siang nampak sikit. Order dekat sini. Sini dia orang buat air. Ni lah meja hari tu kita orang buat. Ni tak guna ni Dok. Tak. Dia hidup. Tak guna ni. Cup rinser dia boleh basuh. Boleh. Tapi tak digunakan. Cashier. Jom kita cari tempat berbuka. Meow. 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 Sing awak ni. Okay, kita dah sampai Medan Ikan Bakar Kuala Dungun. Itu sungai dan dekat sana laut. Sebab tu dia panggil Kuala. Ni tak tahulah macam mana rasa dekat kedai ni sebab first time kita main terjah je. JT orang memancing. Tapi dekat sini nampak macam ramai. So, nampak macam tak ada orang kan. Tempat ni semua dah ada book ni nampak. Dah ada orang book dah. Ceng. Sungai Dungun lah ke ada nama lain? So ni sungai. Dekat sana tu laut. Ni kita punya siakap sudah sampai. By the way, cepat jugalah makanan dia sampai. Dalam 10-15 minit sahaja. Walaupun kita orang datang lambat. Ni sayur. Ni apa? Terbaik. Daging. Terima kasih. Oh, aku tahu. Amin. Bila adik je ni. Adik terawih. Nampak jahil sangat ya aku. Nampak? Dah dia nampak jahil sangat kan aku. Nampak? Sutun. Daging. Ni baru nampak lauk dia tak? Tak makan kurma terus makan. Kangkung. Tom yum. Alah, suka Selamat berbuka puasa dari Kuala Sungai Dungun. Ramai restoran ni. Tu Seri Warisan. Nak sikit. Hari ni kita dekat event Moreh yang lain. Dia dekat tepi pantai, Pantai Surah. By the way, tempat ni style gila lah event Moreh ni. Dia macam pantai dekat sana, lepas tu ada jalan, lepas tu dia dekat belah sini, dia dekat celah-celah pokok ni, lepas tu ada kemah-kemah. Ini antara yang paling cantik event Moreh yang aku pernah jumpa di Terengganu. Mana kita? Kedah. Kedah ada buka gini. Ahmad Fried Chicken is here too. Oh, dekat tengah ni ada. Dekat tepi-tepi. Oh, ada bubur. Jadi. Pisang hijau. Kacip Station. Uish, ada laba-laba. Alamak. Ni tengok ni. Ada laba-laba, Mat. Cik.
Ada laba-laba. Tu rasa nak berjalan. Kunafa. Oh, dia jual kunafa. Kenapa dia macam ni kemah dia? Ni burger. Ni uish. City di alam fantasi. Mande. Pesta Moreh. Kampung Ru berderu 3.0. Datanglah berkasih bukan seteru. Dia punya dekor dia memang real dekor. Ada asap, ada per-per. Hah? Alamak. Ni dia buat ni je ni tak? Awak diri ni. Buat ni gini. Ada air terjun. Serius. Aku tak rasa dekat KL boleh ada lah tempat-tempat macam ni. Memang tak boleh lawan lah. Macam aku cakap semalam. Memang KL tak boleh ada lah. Takkan boleh lawan. Baju ni kita tengok dijual. Kejap. Okey, dijual. Kita tanya dia. Bang jual apa bang sini bang? Air jagung. Oh, air balang. Air balang. Kenapa macam hobbit ni? Pandai ya? Buat ni ya? Network connection failed. Lawa. Please check your network. Ada pokok padi ni tepi tak? Oh, kemar. Oh, di kedai bunga. Aku sebagai seorang yang pernah kerja exhibition, ni first time aku jumpa orang dekor kemah macam pasar malam ni, kau tahu tak? Which is bagi aku sangat impressive. Serius. Minuman, laksa. Ni kopi. Mana jadi bulat gini? Mana abang buat ni? Buat ni kemah ni buat ni tak? Buat sendiri ni. Oh, lawa. Hobi. Tema hobi tak? Dah sama ke yang dengan jiran-jiran lain? Lain lah. Lain dia design lain, kita design lain. Tapi tema hobbit. Tema hobi, tema fairy tale. Fairy tale. Lawa. Semua lima aku ni. Boleh. 6 pelawan tak? Ni kan masih gedil bom, tahu bergedil. Pizza Montis. Alamak, pegawai kesihatan dah datang. Okey, ni dia punya entrance. Masa masuk sinilah. So kiri boleh, kanan pun boleh. Allah, mana ni? Mana ni? Oh, Pali dah nak beli dah decide lah, tapi kedai tutup. Pak kesihatan mari kak. Pak kesihatan mari. Dah ready lah? Itu bukan popcorn. Saya nak pernah Kafilo. Ni kak terima kasih. Okey, straw dia. Kalau tak ada straw tak apa kan? Ni taro matcha. Kedai dia lawa. Kak lambai sikit kak. Lambai. Tak payah pakai tu kak. Pakai gini je. Boleh tak? Tahu nak spek kan? Apa ukang ini? Tinggal kucing. Allah, tinggal kucing. Tunggu popcorn ni. Pali kata sedap ni. Ni kita kena verify ni sedap ke tak. Memang jadi bangang. Hari yang besar dulu. Tapi yang besar tak ada menutup lah. Ustaz Azhar mari mana? Bila hari ni? Tak bukan hari ni. Akan datang. Tak tahu minggu ke berapa. Dia buat apa ceramah? Ni. Oh, atas ni? Oh, apa? Kamar gila kan? Sebiji. Ada. Makan sebuku. Mana tu? Tapi je. Dah ni dah sahur dah. Ni sahur ah. Okey, kita dah sampai dekat Rimbun Astaka. Okey, tu Cibana. Sini pun boleh tahan juga ramai orangnya, tapi aku rasa macam semalam lagi ramai. Hari ni Jumaat malam Sabtu. Jumaat malam Sabtu ni diorang macam, kalau kat Terengganu ni macam hari Sabtu diorang lah. Kalau kat KL hari Jumaat kan. Hari ni macam hari Sabtu. Esok diorang Sabtu diorang macam hari Ahad. Gitulah. Ramai. Ramai. Aku nak kena buat video. Mana kalau gitu? Sorry Pak, adik.
baru boleh bernafas sikit. Adi ramai. Okey. Okey, akak cashier terjun hari ni. Pinggang. Ada bayar saya. Boleh nanti saya bagi awak popcorn caramel, okey. Kita nak dua. Orang dah semua dah. Hai. Okey, buat peace. Okey, sekarang pukul 11.20. Sekejap lagi boleh balik ni. Ya, so bila macam kita pakai fresh milk. Boleh for Carol. Kalau korang nak tukar outside pun boleh. for Carol. Free je. Kalau korang nak tukar outside, free sahaja. Kita tak ada charge tambahan. Yang ni fresh milk. Carol. Carol kat sebelah. Oh ni. Terima kasih bang. Mari mana? Jual. Ha? Jual. Puasa tak ni? Puasa. Iya tak? Silakan. Say hi. Hai. Kita baru nak balik. Sepatutnya pukul 10 tadi nak balik. Last pukul 12 juga ni. 11.45 baru nak balik ke Kuala Terengganu. Sejam baru sampai kafe. By the way, kita orang punya event tu, Rimbu Astaka tu, dia dekat ni stesen bas Dungung. Oh ni bar ni, warnet bar ni. Hentian pengangkutan awan Dungung. Rasa manis bagi kosong. Kosong tunggu. Biasa. Kosong sungguh. Nau. Bodoh mu. Dua orang bodoh.